Hi, welcome back to my channel. Dan nak pergi ke IOI. Tunggu je apa yang kita nak beli dekat sana. Baru habis kerja and terus gerak ke IOI. Sebenarnya kita nak pergi sana, nak pergi beli barang. Itu rahsia. So, itu je. So, jumpa korang kat sana. Back to my channel. So hari ni kita pergi Pop-Mart dekat IOI City Mall. So I ada beli dua barang. I beli Pop-Mart saja. FOMO nampaknya. Siapa yang I beli tak jumpa. So kita beli benda lain. Nak cari benda lain sebenarnya. Nak cari yang ni sebenarnya dekat IOI. Tapi tak ada dekat IOI tadi. So kita beli benda lain. Masalahnya kita beli yang agak lagi pricey sebenarnya. Dua things yang I beli adalah ini Cry Baby juga, tapi ini untuk card. So boleh letak card dekat sini, card bank ke, card rumah ke, ataupun card IC ke, tak dalam ni. Warna dia cantik sebab warna dia macam pastel. Ada warna kuning, warna biru. Dia ada secret. Kita tak tahu warna dia apa. Order lah, card holder blind box. So I tak tahu warna apa dalam ni. So macam surprise kan. Kita unboxing, kita tak tahu ni warna apa. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Tapi apa yang I nak warna pink kot. Jadi sama ada pink yang ni atau pink yang ni. Tapi purple ni pun cantik juga. So sebab kita perempuan tu suka warna pink kan. Warna pink. Sebab dia ada lubang. I got my pink cerah. Pink ni shiny. Dapat pink ni shiny sweetheart. Oh my god, comelnya. Tengok, Cry Baby. So benda ni dia boleh sangkut dekat bag juga. Benda ni kalau korang nak pegang macam ni,
card satu dekat dalam ni supaya contoh lah kan. Yang ni mungkin letak dekat bag ke dekat bag, mana-mana as long boleh sangkut benda ni. Alright, yang second item yang I beli ni yang first kita beli. So second item I beli korang tak comel ke benda ni? Dia macam keychain tapi bentuk gantung je. So kita beli ni sebab comel tu je. Tapi yang penting dia boleh sangkut dekat bag sebab dia ada macam keychain. Nama dia vinyl plush hanging card. Tengoklah crybaby dia teracun dengan video Nat yang masa dia pergi Bangkok itu. So sebelum ni I pernah beli barang Pok Mak juga dekat I juga, tapi tak tahu nama dia apa. Comel. Tak tahu lah kenapa si dapat warna pink je. So kita nak test yang bag macam ni dulu. Even dia punya yang bulat kecil ni pun, yang dekat keychain ni pun ada nama brand Pok Mak. Sangat detail Comelnya. Tengok, comel. Mahal lah. Comel, cute tapi comel. So nanti bawa je macam ni. Oh my god, love, mak love. Cuba kita letak dekat belakang ni pula. Nampak lah kan? Try. Alright, so ni kita try bag shoulder. Why not kita try bag pegang? So korang boleh imagine kan, kita sangkut macam ni. So ada dua ketul cherry ni. So inilah barang yang kita beli tadi. Walaupun agak mahal tapi I suka. So semua crybaby. Maybe I'm a cry person. Yang ni function sebab boleh bawa card. Kalau yang ni boleh macam keychain. So memang cantik lah. Besar pula. So itu je. And thank you for watching. Hope you guys enjoy my video and see you guys next video. Bye.